Dan masuk jam 5 seperti biasa kita nak buka Kaunter Anas. Cuma hari ni Kaunter Anas kita tak bincangkan pasal topik sebab hari ni saya ada tetamu istimewa. Saya dah bagi tahu tadi kan, tetamunya Chef Ali. Assalamualaikum Chef Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan tetamu saya bukan seorang, Kak Zura pun ada sekali. Kak Zura sihat kan? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila kat sini at least nanti Kak Zura bolehlah masak untuk saya berbuka Chef Ali. InsyaAllah. Mana Chef yang masak? Dia ni Arab yang boleh cakap Melayu ke? Tarik flik ke? Orang Arab yang dah masuk Melayu. Dah masuk Melayu. Okey Encik, mungkin saya dah pernah kenal dengan Encik Ali sebab kita pernah bekerjasama untuk buat beberapa program TV kan. Banyak. Ya, alhamdulillah. Kalamullah, apa lagi? Salamun alaik. Salamun alaik. Mawi Jawi. Mawi Jawi. Berapa lama dah Encik Ali menetap di Malaysia sebenarnya? Sejak 2002. 2002. First time I datang sini. 2003 dah kahwin. Tak payahlah waste time kan. Tak payah waste time. Macam mana boleh jumpa Kak Zura ni sebenarnya? Perform kita kat KL. Okey. Lepas tu dia call Kak Zura, datanglah sini, ada penyanyi Arab tu. Siapa tahulah boleh Mana tahu boleh buat album lagu ke buat album ke. Okey. Lagu itu baru keluar last week. 23 tahun kita tunggu. Kijana. Sebab mula-mula kahwin tu kita dah rasa macam insyaAllah kita nak berkekalan hingga ke jannah InsyaAllah. Oh macam tu. Macam Tapi tu. after 23 years. Ya sekejap je. Sekejap je. Rasa macam tak lama Ya. Kita mula-mula cakap you give birth lah dulu. First anak, lepas tu 2 tahun lagi anak lagi. Jadi Lepas tu kita balik Mesir, duduk sekejap deh. Sekejap je 9 tahun. Ya. 9 tahun duduk Mesir. Oh Kak Zura pernah di Mesir lah. Saya anak semua lahir di Mesir. Subhanallah, iya ke? Masya Allah. Banyak Lagi yang saya nak tanya Kak Zura dahsyat lah cakap Arab macam air. Iya ke? boleh lah. Okey, lepas ni kita nak tengok. Sebab kita dah dengar Chef Ali dia cakap Melayu. Okey. Kita tak dengar Kak Zura cakap Arab. Alamak, Boleh. Lepas ni dulu dia pernah buat beberapa lagu. Banyak juga Chef Ali buat lagu kan. Alhamdulillah. Antaranya saya pendengarkan itu hasil karya Chef Ali tau. Dan ada beberapa lagi lagu daripada Punan Raihan. Tulisan lirik dia last year. Lepas tu Bitaqwa Raihan tu 2006. 2006 tu consider the first year I started working on the Malaysian market lah. Okey. Masa tu kita bawa Zembika Zembika dari South Africa, Daud Wansby Ali Canada. Allahu Akbar. Ini semua artis favourite saya ni bang. Syab Ali Alhamdulillah dari Mesir. Kalau datang sini kena bawa juga. Dan Raihan, 4 performer tu di PWTC masa tu. Sound of Islam concert. Saya nak bagi tahu dengan Abang Cik Ali sebab Abang Cik dah sebut pasal Zembika. Dulu masa tahun 2008 saya pernah perform saya nyanyi lagu dia, If you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears. Saya perform tu dekat Swansea. The famous. Saya seorang je orang Melayu kat situ, dia orang suruh saya perform. Sebab dia orang dah dengar saya azan. Dia kata, Anas, can you sing? Saya boleh lah, tapi takkan nak nyanyi lagu Melayu kan. Jadi saya perform lagu Zembika kat depan. Tapi nasib baik Anas tak teruskan jadi penyanyi. Kata kita tak resyik makan. Berapa lama Abang Cik Ali nak memahirkan untuk bercakap bahasa Melayu lepas kenal dengan Kak Zura, berkahwin apa semua kan? Sebenarnya tak lama. Tapi kena ada confidence juga. Kalau you tahu pasal language tu tak cukup. Kena practice and then kita kena ada confidence. Confidence tu datang later lah. Masa I buat terjemahan dalam Mahkamah Malaysia 5 tahun. Kes-kes yang terlibat dengan orang Arab, saksi orang Arab. Tak siapa Cik Ali ni sebenarnya ni? Banyak ke je? Belum cakap pasal kaligrafi lagi. Cik Ali ni apa yang dia tak buat? Dia buat semua. Gila pasal. Dia tak boleh beranak. Itu je. Dia tak boleh beranak saja. Yang lain semua dia buat. Dia boleh buat. Dia masak, dia menjahit. Itu. Kira macam orang kata macam mana Nabi melayani isteri. Begitulah dia. Tapi Kak Zura masa mula-mula berkenal dengan Cik Ali lah kan. Bila dia cakap Melayu macam aku menyampah apa Arab dia cakap Melayu. Kita berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Masa tu tak ada Melayu lagi. Tak ada Melayu. Tapi sebab dia English proper tau. Kalau selalu English Egyptian dia lain sikit. Faham, jadi kita macam tak berapa dah suka belajar. Tapi nasib baik dia speak proper English lah. My good luck. Otherwise I tak kenal Kak Zura lah. Sebab selalu Egyptiannya cara cakap English P tu jadi B tau. Jadi betul, komputer. Betul. Barking. Jadi saya tak minat tu. Tapi sebab dia cakap PP kan. So
Okey lah. Kak Zura dah pandai cakap Arab cakap sih ni Kak Zura. Boleh tak cakap أنا اسمي عزرا عزيز أنا عندي 52 سنة. Berani cakap dalam bahasa Arab. Berani aja Kak Zura. 53 tahun. جوزي أنا اسمه علي مصراوي. كان ساكن في الماس يعني في الشيخ زايد يعني. Okay, let us cut it short. Yeah. Okay, next program in Zayan, program dalam bahasa Arab. Tapi apa yang Kak Zura cakap ni bukan bahasa Arab yang Arab Saudi kan? Dia tak susah. Bukan Ini bahasa buku. Bukan bahasa Quran. Ini slang Egypt, Mesir. Orang faham dalam 22 negara Arab. Semua boleh faham. Oh, semua boleh faham. Sebab Mesir tu leading dalam drama, movie, lagu-lagu semua leading. So, kita ni sebenarnya panggil Cik Ali dengan Kak Zura ni pasal nak promote lagu ni tau. Tak apalah, next time. Tapi sedap pula bersembang. Kejap lagi kita tanya sikit macam mana boleh mula melibatkan Kak Zura ni untuk menyanyi sekarang. Yeah. Right? Kita teruskan Stream Zayan, destinasi nasyid anda. Tak apalah tu, kita intro sikit Saya masih lagi bersama dengan Cik Ali dan juga Kak Zura, yang mana mereka nak mempromosikan lagu ini sebenarnya. Ramadanul Khair. Tapi siapa yang tak kenal Cik Ali dan siapa yang dah dengar tadi, saya sini baru tahu Cik Ali ni buat macam-macam benda pun. Datang Malaysia menyanyi, buat lirik, buat khot, buat apa lagi, terjemah dekat mahkamah, mengajar bahasa Arab, masak, menjahit. Cuma kata tak boleh beranak je. Itu kan. Itu sebab bila semua kawan-kawan kata, chef ni apa yang tak buat Dia ni gila banana. Panggil dia gila banana. Kata sebab dia semua dia apa yang menyebabkan Cik Ali rasa aku boleh buat lagu, aku nak buat lirik, aku nak menyanyi dan aku nak kahwin dengan orang yang boleh nyanyi? Nyanyian tu sebenarnya is the reason I came to Malaysia. Masa tu lepas 9/11 punya attack, ramai orang yang selalu pergi Europe atau US tak ada lagi, they block. Especially orang yang nama Muhammad tau. Orang Arab ni semua dia pergi Malaysia, Indonesia, Thailand semua. Ramai turis Arab tu datang ke KL, datang ke Genting Highlands. So Genting Highlands call. Sekejap, Zura nak potong sikit. Disebabkan sekarang 9/11 ni orang kata macam musibah apa semua kan. Bagi Zura is rahmat sebab disebabkan 9/11 tu dia tak pergi study ke Amerika, dia pergi Malaysia. Jadi dia jumpa Zura. Jadi jodoh. 19 September was my course starting in graphic design in US. San Francisco. So dah already cancel after the attack. Lepas tu kita dapat call dari satu hotel in Genting Highland. Dia nak satu group yang boleh nyanyi lagu, dia hantar list lagu tu, semua lagu Arab yang famous. So kita datang lah. I bawa my group, 3 orang musician dengan minus one score of course, dengan my brother sound engineer. 1 bulan atau 2 bulan dia kata kita datang ke Malaysia. Dalam 1 minggu kawan Kak Zura ni datang 2 kali lah. Dia tengok performance kita dan dia invite kita ke rumah dia. Macam palace sana. Dia kata, I tahu you suka nyanyi lagu Arab. Dia kata, why don't you jumpa Chef Ali ni, dia orang Arab ni daripada Mesir. Maybe mana tahu you boleh buat album duet sama ke, kata dia. Gitu. Buat lagu ke? Lalu bukan album duet Album duet, album kahwin. Memang album kahwin. Aku rasa seronok pula cerita dengan dia. Lama dah plan nak buat satu album nasyid yang out of the box. Because sekarang nasyid you boleh dengar intro tu, ni lagu nasyid. So kita fikir nak attract generasi yang baru ni untuk mendengar konten yang ada message nasyid tu, tapi tak semesti kita guna sama style, sama arrangement. Tapi masa Cik Ali datang Malaysia dulu bukan lagu-lagu nasyid yang dinyanyikan. Tak, lagu Amerika. Memang lagu pop Arab lah. Macam mana boleh insaf ke nasyid? Selepas ni kita sambung. Saya dulu seronok pula saya bersama dengan Abang Cik Ali dan Kak Zura ni. Walaupun saya pernah kenal Cik Ali dah lama. Tahun apa Cik Ali? 2019. Tapi saya tak tanya Chef, muka dia macam Faizal Tahir. Rupa emang lah dia adik Faizal Tahir. Sekarang saya tak mengaku dah Kak Zura. Tak mengaku dah? Tak nak ambil, tak nak tumpang. Kita sendiri by the way, kita kirim salam Faizal Tahir. Congratulate him for the new song. And then Faizal pernah buat 2 lagu arrangement untuk abang first album. Apa cerita tu? 1 hari sebelum dia masuk 1 in a Million, dia nak bungkus, nak tutup studio tu. Kita buat cepat. Dia masuk studio, record gitar semua tu. I record voice semua. Buat mix. Sebelum popular. Bagi tu thumb drive tu, tutup pintu.
Dia tutup terus. Habis hilang. Habis Yang dekat hilang. Bukit Antarabangsa tu. Ya. Ya. Faizal Tapi Tahir dua dia lagu tu masih ada. Kita keluarkan Ya. dalam album yang pertama. Tengok so, macam boleh insaf dan nyanyi lagu-lagu nasyid. Apa yang Cik nampak sebenarnya kat Malaysia ni? Sebenarnya nasyid punya feel dengan feel yang lagu pop, lagu rock tu, it shouldn't have the separation tu. Okay. Point is what message you are singing. Faham Itu lirik tu lah. Okay. message and then the way you singing. Kita tak gedik-gedik macam tu kan. Okay. Tengok dia pandai cakap gedik tu. Ya. Dia tahu gedik anak dia. Okay. Semua dia tahu. So itu yang I memang percayalah tu in general lah. So kalau tanya Abang Syed, tak ada masa yang I cakap, okay, saya berhenti, saya fokus pada nasyid. Saya usaha semua my songwriting to nasyid. Tak ada. Okay, right. Sebab tu dalam 21 lagu yang kita ada sekarang, dan tangan kita keluar sikit-sikit, ada beberapa lagu duet dengan Kak Zura, kira lagu pop lah. Pop Arab. Okay. Untuk pemilihan lagu, untuk penciptaan lagu ni, dia ada tanya tak Kak Zura sendiri untuk penambahbaikan ke ataupun no leave it to me. Atau macam mana Kak Zura? Tak, kita bincang sama-sama sebab idea ke apa ke macam yang ni okey tak, bila kadang bila kita nak bincang bila lagu duet kita kena tahu key kan. So ya apa key you yang comfortable. And then lirik kita sama-sama bincang lirik Melayu sebab dia ada Melayu Arab kan. Jadi, melainkan lagu Ramadanul Khair. Sebab apa? Memang kita buat plan untuk 15 buah lagu nasyid, termasuklah doa lagu yang ada zikir semua tu. Tapi Kak Zura dengar lagu Ramadanul Khair, suka pula. I nak nyanyi sikit Malay sebab dia simple lah sebab kan. Sebab dia mungkin nampak ada potensi juga. So kita extend sikit, bagi dia ruang untuk tulis lirik Melayu tu. Maknanya kita tambah satu verse tu untuk Kak Zura, tambah dia buat lirik Melayu, masuk terus studio same day. Ni sembang lagi dengan Abang Cik Ali dengan Kak Zura yang seronok lah. Nak tanya kali ni betul-betul nak tanya pasal Ramadanul Khair. Boleh. Terus Ramadanul Khair. Liputan Zayan X Anas Tahir. Alright, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan Petang Zayan X Anas Tahir untuk Hijrah. Saya masih lagi bersama dengan Abang Cik Ali dan juga Kak Zura. Rupanya Abang Cik Ali ni macam-macam benda dia buat. Daripada menulis lirik, buat lagu, buat chord, apa lagi. Kalau backstage, memang production Props, kita buat production. props dia buat. Tambah ni, nak tambah untuk lagi gempak. Apa dia Kak Zura? Silakan. Kitchen cabinet kita buat sendiri. Satu rumah mesti renovasi semua. Renovasi semua kita Kita buat. buat sendiri tau. Okeylah Cik, Abang Cik, saya rasa saya gerak Sekarang dulu. Abang Cik Ali ambil lah Zayan ni. So, sekarang Ramadanul Khair tau. Ramadan. Kena remind you. Saya nak belanja sikit. Tu tadi cerita pasal Kak Zura pun nak masuk nyanyi lagu kan. Tapi untuk lirik ni sebenarnya dia cerita pasal apa tu Abang Cik? Ramadan tu every year dia datang on time. So challenge dia, nampak ke tak? Are we ready tak for Ramadan? We say Alhamdulillah that Allah SWT allow us to bertemu dengan Ramadan. To attend, to be alive for this, for a new time for Ramadan to come. So what all the types of goodness that Ramadan's come with all the time. So jadi saya kata pada bulan Ramadan ni memang tiap-tiap tahun sejak kita kahwin, kita tarawih bersama. Alhamdulillah. Yang satu juzuk satu malam. Ya. Setiap hari satu juzuk sampai akhir Ramadan. Khatam lah. Itu yang kami lakukan masa sebelum ada anak, dah sampai dah ada anak pun sama pun. Setiap tahun Setiap tahun. Alhamdulillah. Tiap-tiap Ramadan juga Syed akan buat sahur. Serius lah. Ya. Rumah kat mana? Setiap malam sebelah nak jadi jiran. Sebab kita kena mention sebab kita appreciate kan, sebab kepada suami-suami di luar sana janganlah mengharapkan isteri saja, sama-sama lah kita berharmoni kan. Teamwork. So how did it start? How did it start? Lepas ni ada lagi segmen lagi. Come on, Abang Cik Ali. Boleh lah sikit. Tengok macam mana. Saya ni macam tu je gerak je. Kalau ada orang nak sembang kan. Alhamdulillah ini saya bersama dengan Abang Cik Ali dan juga Kak Zura yang saya tak plan nak sembang panjang macam ni. Bila lama mengenal baru seronok punya bersembang. Tak kenal maka tak cinta kan. Belum cerita yang off air lagi macam mana mereka ni punya energinya. Umur dah boleh saya beritahu umur? Boleh kan? Umur 53 tahun. Tapi saya ingatkan umur baru dalam baru 53. Baru 53. Dah begins at 50s. Tapi sebenarnya Abang Cik Ali dan juga Kak Zura datangi untuk mempromosikan lagu terbaru mereka Ramadanul Khair. Yang
sempat banyak cakap. lah. Kak Zura tadi cerita pasal sepanjang Ramadan Abang Cik Ali lah yang akan menyediakan Sahur. sahur. Saya buat teh tarik je. Ya ke? Betul. Macam mana sebenarnya tadi yang nak sambung cerita? First time nak puasa Ramadan in Malaysia, I nampak orang ramai makan nasi, begitu untuk lauk semua, Mesti, makan sambal semua tu. I tak Pedas. boleh. Perut kita tak tahan macam ni. Kita Minyak. kena makan benda yang kacang, benda yang sejuk, benda yang filling, macam kacang full tu filling. Saya rasa macam nak terbuka puasa pula dengan cerita. Sekejap lagi. Back to Ramadanul Khair. Okay. Sebab ini dah 1 minit lebih. Okay. Back to Ramadanul Khair. Ramadanul Khair is the head of satu EP yang kita keluarkan last week ni. 5 lagu. So Ramadanul Khair adalah satu lagu nasyid Rabbi. Okay. Ada Tammim bil Khair, semua doa. Ada sebuah nasyid yang I really suka dan sesuai untuk anak madrasah tahfiz semua tu. Qala Hali, pasal teaching of the Nabi Muhammad, macam mana Nabi Muhammad SAW dah buat statement beliau, buat ajaran beliau pada sahabat beliau yang dia ada kat sana, tapi beliau bercakap dengan full confidence that masjid akan sampai ke kita. So dia macam cakap pada kita masa tu. Ini yang storyline lah pasal tu. Qala Ali dengan satu nombor 5 tu Kamarun. Yang tu tapi melodi lain lah, melodi kita punya lagu. EP ni memang menarik. Kalau you all kena dengar, tolonglah dengar. Sebab ada variety juga. Ada banyak message yang sangat unik kat dalam tu. Ada beat, ada macam DK Barat ada juga. And then Ni Cik Ali produce sendiri ke? Main sendiri? arrangement dia siapa tahu? Arranger dia Dia juga? Toti Ali. anak kita. Ilah. Toti Ali, Alhamdulillah. So rumah ke studio kat rumah tu? Kita buat sebahagian kat sana, lepas tu Vocal hantar ke ke studio Mesir untuk orang yang musician yang kita cari touch Arabic Mesir tu. Cara buka. Kalau ada keyboard ke, ada accordion. Benda-benda tu Abang Cik Ali tak kerti? Dia kita menyanyi tapi music kita tak main music. Macam tu. Mixing mastering kita hantar Dubai. Okay. So ada macam multinational lah. Wow, hantar Lagu Dubai, kita. bukan tempat biasa-biasa. Untuk Gitu. Tempat mahal je. Ada. tak mahal pun ya. Adik saya Adik kat dia sana. kan. Ya, sound engineer. Jadi ini family business. Makna kata Cik Ali ni benih bersepah lah. Akan keluar insyaAllah soon. Mungkin 20 Ramadan nanti insyaAllah, hari bulan Ramadan, lagu raya kita. Lagu raya pun ada. Okey, lepas ni kita nak mungkin nak tanya dengan Cik Ali, macam mana orang nak dapatkan album EP apa semua tu Lepas ni kita sambung lah. Senang. Senang Nanti kita Okay, Senang nanti. sambung lepas ni. Senang nanti. Saya destinasi lah. Sila anda. Yang interested nak dengar Ramadan Khair tu macam mana? Kalau Anas buat apa? Saya tengok YouTube. Tu je. Itu lah. So YouTube, TikTok, semua tu, Spotify semua ada. semua digital platform ada. Semua ada. So kena just key in the name lah. Ramadan Khair. RAMADANUL. Oh, dia tak ada One H word. Tak ada H. Tak ada H. UL. So Ramadanul Khair. Sujara Khair. KHAIR. Alright. Ni apa future plan untuk Abang Cik Ali dan juga Kak Zura? Lagu raya kita, Raya Habibi. Keluar lagu Arab Melayu juga. Nyanyi sikit, Pop. nyanyi sikit. Jangan. Kena berebut nak nyanyi tak kena berebut. Selamat Hari Raya. Aidul Mubarak. Selamat Hari Raya. Itu Aidul intro je. Sa'id. Intro je lah. Kalau chorus chorus tu kita ada raps, kita banyak Lagi dahsyat. Lagu ni Kak Zura dengan Abang Syed dengan Toti yang arranger kita ni. Arranger kita dia ni bahagian dia lah. Generasi baru punya. Oh, Gen Ya, Z. Gen Z. Okay. So lepas tu kita ada satu album 8 track, semua doa je. Doa saja. Doa saja. Do doa. DOA. DODOA. Ya, do doa. Doa. Do doa. So do doa is 8 track, semua doa. Naik kenderaan cakap apa, doa, makan, semua dalam bentuk melodi modern, ada yang slow, ada yang Okey. Tapi semua Cik Ali buat lah lagu-lagu. Ya. Alhamdulillah. Dengan Kak Zura ada ambil bahagian kadang-kadang lah dalam beberapa lagu. Anak kita Mimo yang kecil tu sekali 12 tahun, dia nyanyi doa makan satu nasyid untuk dia. Album Satu album, satu mini album lah. 2 minit lebih, 3 minit.
sesuai untuk radio play lah. Semua Okey, faham. kira semua radio edit. InsyaAllah nanti hantar je Ya, untuk ya. kita punya music Zayan. Lepas tu ada lagi satu plan hujung tahun ni insyaAllah. Kita keluarkan album duet Arab Melayu Pop. Wah, itu kena Yang bagi ada banyak tajuk di Arabian Night, ada Nur Hayati, ada Harim, banyak Harim tu lagu. apa haram lah? Harim tu bukan haram. Seluar Harim Kenapa tak seluar Harim? MC Seluar Hammer, Harim tu. MC Hammer punya seluar. Seluar yang besar tu yang okay. Macam-macam. Macam-macam korang ni. Tak, umur berapa Ini- sekarang ni? Ada kadang-kadang lagu yang kena keluar single je. Okey. Macam Til Jannah tu. Sebenarnya termasuk dalam album yang pop tu. Okey. Dulu-dulu kita plan. Ha-ha. Tapi tengok lepas tu Til Jannah tu sesuai kalau single lah keluar. Jadi exposure dia cukup. Exposure untuk Til Jannah sebab memang Til Jannah is a very special song. Faham. All the best. All Macam the best. Terima kasih. kita cakap tadi cari Ramadanul Khair dalam YouTube, TikTok semua. Ya. Carilah Syab Ali dalam Ali, TikTok, Azura Aziz Aziz, dalam TikTok. I love your energy. Thank Alhamdulillah, you. saya kalau boleh nak tengok orang macam ni lah. Ada suami dan isteri kan, dia punya keakraban tu kalau boleh kita bangkit. Sebab kita tak suka Yalah. dengar cerita-cerita negatif ni. Betul-betul. Kita nak positif, Yelah, eh. kita Siapa nak nak fikir- datang Zayan nak cakap negatif? Ya, Zayan ni is a positive place. Yes. Alhamdulillah, Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Kak Zura. Terima kasih, Abang Anas. Cep, selamat berpuasa. Semoga amalan kita diterima insyaAllah. Amin. Dan insyaAllah Thank you Zayan. Raya sekali insyaAllah. Thank you my good No brother worries, no worries, Abang Cep. Anas, and I want to thank everybody there is listening to us in the cars, going back in the jam now maybe. Pendengar Zayan, Ya. setia bersama Zayan sebab terbaik. Terima kasih banyak Kak Zura. Okay, Abang Cep. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alright guys, untuk anda yang nak menyanyikan lagu-lagu nasyid secara karaoke di dalam Nasyid Unplugged. Let's Go boleh hantarkan voice note ke nombor WhatsApp Zayan destinasi nasyid anda.